Penyusunan semula JLC Sabah demi kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit berbeza. Tuan Yang di-Pertua serta ahli-ahli yang berhormat sekalian. Kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor baru-baru ini bahawa Kerajaan Negeri Sabah akan menutup syarikat berkaitan dengan kerajaan JLC yang tidak menguntungkan serta menyemak semula petunjuk prestasi utama KPI JLC. Wajar diberikan perhatian serius oleh Dewan Yang Mulia serta seluruh rakyat Sabah. Ini bukan kenyataan biasa. Ini adalah kenyataan isyarat jelas bahawa era pengurusan sambil lewa, pembaziran serta budaya selesa mesti dihentikan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Peribahasa yang selalu kita dengar dan baca. Tuan Yang di-Pertua serta ahli-ahli yang berhormat semua. JLC ditubuhkan bukan untuk menjadi tempat berlindung kronisma, bukan untuk menjadi beban kewangan kepada kerajaan dan bukan untuk dijadikan alat politik atau lubuk jawatan bagi orang-orang politik. JLC ditubuhkan untuk menjana hasil, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta menjadi pemangkin pembangunan ekonomi negeri. Namun kita harus jujur mengakui ada JLC yang terus mencatat kerugian tahun demi tahun. Hidup dengan suntikan dana kerajaan tetapi gagal menunjukkan pulangan yang setimpal. Satu peribahasa, sudah lama perahu bocor, air masuk tidak dibuang. Pertama, isu kerugian 5 tahun versus 3 tahun. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Saya sebagai rakyat Sabah ingin menyatakan komitmen begini. Dalam konteks ini saya ingin menyentuh satu perkara yang amat penting. Amalan menunggu kerugian sehingga 5 tahun berturut-turut sebelum menutup sesebuah JLC adalah terlalu lama dan merugikan rakyat. 5 tahun kerugian bermaksud, yang pertama, 5 tahun wang rakyat dibakar. Yang kedua, 5 tahun peluang pembetulan disia-siakan. Dan yang ketiga, 5 tahun kelemahan pengurusan dibiarkan begitu saja. Dalam tadbir urus korporat yang baik, 3 tahun kerugian berturut-turut sudah memadai untuk mencetuskan yang pertama, penilaian semula menyeluruh, yang kedua,